QR code ke, akaun bank ke, nak letak dekat komen ke, dekat DM ke. Dekat DM ada juga yang saya dah bagi. Sekarang kutipan dah ada 1000 lebih. Jadi saya rasa... Okey, semua rakyat Malaysia lah yang disayangi. Untuk video yang nombor 2 ni, saya nak tanya, saudari kutip duit tu nak buat apa? Sunat-sunat itu. Sebabnya, saya nak beritahu, penginapan disediakan, makanan disediakan dan disambung oleh Emirates pula. Emirates punya pengurusan, hotel pun sama, disediakan makanan. So, video yang saudari post tu, sekarang waktu Jeddah pada pukul 11 pagi. 11 pagi ya, 4 hari bulan. So, malam sat lagi dah, lewat pagi sat lagi je nak terbang dah. Pukul 4.15 pagi. Posting yang saudari post tu, 19 jam selepas ni. So, sat lagi lah. Lebih kurang dalam tak sampai sat 24 jam. So, video tu baru lagi. Misal lah kata, saudari kutip duit tu. Saya tanya, nak buat apa? Kalau kata nak buat pembayaran penerbangan balik ke Malaysia, ni berbaki lagi berapa jam dah. Kita kata, lah sekarang pukul 11 pagi. Sat lagi, masuk malam dah buka puasa. Lepas tu, masuk pukul 4 pagi nak terbang. So, misal lah kata, kalau duit tu dah mencukupi terbang, sempat ke beli tiket nak balik? Ada time dah kan macam mana? Buat apa nak kutip duit lagi? Sedangkan Emirates dah bagi dah time. Dah bagi dah tarikh 5 hari bulan 3 pukul 4.15 pagi. Terbang. So, apa lagi saya nak tanya? Saya nak tanya, duit tu saudari nak buat apa? Nak kata makan tak bagi, makan bagi. Nak kata hotel tak bagi, hotel ada. Nak kata Emirates tak bagi, pengurusan penerbangan, Emirates dah bagi. So, sabarlah kita tengah runding dengan syarikat penerbangan. So, hari ni dah dapat tarikh dia 5 hari bulan 3. So, persoalan dari sini ramai yang tanya saya, duit tu nak buat apa? Duit tu nak buat apa? So, saudari jawab